daripada Singapura, dari Terengganu, Kelantan, seluruh Malaysia lah 170 orang. Mungkin yang tak ada pada PJ kot tak ada, tuan. USJ ada, PJ tak ada, tuan. Yang dah ada kat sekolah saya dalam 300 orang tua-tua yang saya bela, 300 orang. Jadi tiap-tiap bulan Ramadan macam ini, tuan-tuan, sepanjang malam kami berqiyamul lail setiap malam. Mulai malam ini insya-Allah sampai habis Ramadan. Jadi kalau tiap-tiap malam qiyamul lail, agak-agak jumpa Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam 11 tahun dah kami buat. Jadi dalam 300 orang, tuan-tuan, yang saya duk bela warga mas di sekolah saya tu, macam-macam saya bela. Ada yang lumpuh, suami, isteri tak ada, anak tak ada, semua tak ada, laki-laki lumpuh. Saya bela ni. Ya, seminggu 2-3 kali saya pergi rumah dia. Mandikan dia ke apa ke, kalau dia nak tukar lampin, pampers dia tukar lah, tuan-tuan. Aduh, bukan ayah saya pun. Bukan ayah saya. Tapi saya nak dapat pahala tu. Ambil minyak wangi sembuh ni. Kemudian letak dengan topeng muka. Bersihkan. Wartawan tengok saya buat kerja. Ustaz, dia bukan mak ayah ustaz. Kenapa ustaz buat? Sebab saya tak ada pahala. Saya tak ada pahala bela bapak saya. Saya tak pernah cium bapak saya tak pernah peluk bapak saya tak pernah kasih wang pada bapak saya tak pernah beli pun kain pelikat Cak Gajah duduk ke berlari ke bertinggung ke, tak pernah saya bagi kat bapak saya. Saya tak pernah langsung suap nasi pada bapak saya tak pernah cium pipi bapak saya. Sebab bapak saya meninggal umur saya 8 bulan. Umur saya 8 bulan, bapak saya meninggal aksiden. Jadi saya tak ada pahala banyak. Sebab tu saya bela orang tua-tua ni supaya saya dapat pahala. Tuan-tuan, ada orang yang saya bela, tuan-tuan, yang berak merata-rata. Dia berak merata, bukan nyanyuk, memang tak boleh kontrol. Asal terketawa, gelak je keluar air kencing. Asal batuk je terberak. Anak tak nak bela. Anak tak nak bela, tuan-tuan. Anak tak nak jaga. Habis tu dia nak jaga siapa? Kak Mar, jaga-jaga. Dia tak nak jaga mak dia. Macam mana nak masuk syurga? Sedangkan Nabi kata dah takkan cium bau syurga orang-orang yang abaikan mak bapak dia. Tapi ustaz dia semayang rajin. Lantaklah kau semayang, Allah tak tengok pun semayang kau. Sebab engkau tidak ambil perintah Allah, wabil walidaini ihsana. Jaga mak bapak engkau baik-baik. Yang keempat, kalau kita nak semayang kita diterima oleh Allah, cantikkan semayang. Jaga elok-elok semayang. Bagaimana? Jadi suami yang terbaik. Tuan-tuan, dalam dewan kita ni, siapa yang terbaik? Saya ke terbaik? Pentas punya besar. Kursi ada, meja ada, saya seorang je duduk. Adakah saya terbaik? Taklah. Rata-rata. Ustaz ceramah merata, semalam di Baling, petang nanti di Temerloh, malam sat lagi jadi imam, sat lagi besok pula mengajar lagi. Tak ada langsung di rumah siang malam mengajar. Belum. Saya bukan orang terbaik. Nabi kata orang terbaik itu siapa? Oh, itu imam lah ustaz. Tu imam semayang rajin. Belum lagi ustaz. Oh, korporat tu lah baik ustaz. Dia tiap-tiap hari sedekah pada orang. Belum lagi. Nabi kata orang yang terbaik di kalangan kamu ialah khairukum li ahlikum. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Kalaulah dia kata ustaz lah paling terbaik, imam lah paling terbaik, koprak lah paling terbaik, berapa ramai orang boleh jadi baik? Tapi Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu ialah suami yang paling baik pada isterinya. Di sini semua suami. Jadi peluang untuk kita jadi yang terbaik sangat luas. Jaga isteri dan jaga anak-anak kita. Cukup. Senang nak jadi baik. Ada tak isteri? Ada. Berapa orang? Seorang. Jaga dia. Jadi baik. Anak berapa? Anak 4 orang ustaz. Jaga anak elok-elok. Jaga elok-elok. Didik elok-elok. Asuh elok-elok. Sebab Allah pesan. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf.
Bercampurlah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang baik, kamu jadi orang terbaik. Tengok-tengok ada isteri kita abaikan. Semayang rajin, tapi tak bagi nafkah pada isteri. Semayang tak ada pahala. Nafkah kita suami daripada hujung rambut isteri sampai hujung kaki isteri, kita kena tanggung. Kena tanggung abang. Anak tudung dah terkoyak abang, dah berlubang abang. Dah, kau pergi tak kat dapur. Buat penapis teh. Zalim betul tuan-tuan. Dia buatnya penapis teh, serebuk teh tuan. Patutlah macam bau kokten, bau kering je teh ni. Rupanya penapis tu dia ambil pada serekup rambut isteri dia. La ilaha illallah. Sampaikan dalam kitab fiqh cakap, kalau seluar dalam isteri putus getah, suami wajib ganti seluar baru, bukan ganti getah baru. Abang, seluar dah putus getah bang. Ya Allah engkau, macam mana engkau duduk kasar sangat. Orang lain pun pakai seluar tak ada lah putus-putus macam kau. Dia suruh isteri dia pakai pin. Nah, ikat dengan pin. Nak pergi kerja ni, isteri ngikat pin. Kerja naik tangga turun tangga terbuka pin londeh seluar bawah. Nak angkat malu. Nak tarik ke atas malu, orang tengok lalat dia langkah keluar tu. Ada tepi lantai tu. Datang pengawal keselamatan angkat. Siapa punya ni? Itu dia. Dia kena ganti seluar baru. Ni hak isteri. Lepas ni abang-abang layan dia elok-elok. Panggil dia cantik-cantik. Terus orang panggil dia bodoh. Woi. Nasi mana? Bodoh. Jangan sebut bodoh. Sayang, nasi mana? Takkan lauk je, mana lapar nak buka puasa ni. Kejap abang lupa pula nak ambil nasi. Tengok-tengok nasinya terlupa nak tekan. Abang, nasi terlupa tekan. Tak apalah, kita makan lauk je. Tu sama marah. Anak tanya, ayah kalau makan lauk tak cacing ke? Ini tidak. Bila isteri cakap, abang, nasi terlupa nak tekan. Bodoh, natang, lemung. Dia ambilnya tuan-tuan kepala isteri dia, diletaknya dalam periuk. Ditekannya, masak engkau sini, kata dia. Zalim betul. Cubalah jadi seorang suami yang caring. Sayang, hari ini hari Sabtu, sayang tak payah masak. Kita makan kat luar buka puasa. Abang belanja. Ya Allah, bestnya ya Allah. 6:30 dah siap. Suami nak belanja kat luar. Rupanya buka puasa kat masjid. Aduh. Menangis isteri tau. Ingat ke kat hotel? Ini pun hotel Muslim nama dia sayang, kata dia. Aduh, bawa lah isteri kita. Tak salah tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan. Untuk dia jaga anak kita. Orang perempuan lah yang paling seksa bila datang Ramadan. Pagi besok yang akan bangun sahur, kejut kita isteri. Pukul 4 dah bangun dah. Begini tumbuk sampai ngongang. Bergegar rumah pangsa tu. Tontak. Kalau isteri tak bangun sahur, tak bangun kita. Siap semua dia kejut anak dia laki-laki. Aiman, bangun ma sahur. Ngantuk. Bangun Aiman. Pi kejut pula anak yang lain. Bangun anak nombor 2, Aiman tidur balik. Ada mak cakap, lantang kau lah. Nak puasa, tak apa. Mati lah kau. Mak tak ada cakap. Anak semua bangun begini makan. Yang paling seksa nak bangun tu suami bapak dia tu. Abang, mana anak semua dah tunggu cepat lah nak sahur abang. Dah 5:30 ni. Bangun tak suami? Bangun. Pakai kain pelikat. Tapi tak ikat di pinggang. Kain pelikat ikat kat bau ni berjalan. Anak-anak kata, mak tengoklah ayah tu. Kata dia. Adakah mak lepas-lepas bersahur mak tadi tidur?
Tak basuh pinggan, mop lantai, kemas rumah, semayang subuh. La ilaha illallah. Pi kerja pula, sat lagi buat kerja balik pukul 4:30 singgah pasal Ramadan. Isteri pin begini beli lauk. Suami duduk dalam kereta, parking tak ada. Itu paling mudah alasan dia. Turun. Tak ada parking ni. Dengan parking sini sama ada MBBJ pula kami. Ada je alasan dia tu. Isteri beginilah. Hoi, dah lah puasa. Suami buka radio je benar. Kepada tuan-tuan yang berpuasa sekarang disiapkan waktu berbuka puasa, because dia relax je tuan. Adakah balik ke rumah isteri tadi berehat? Tak, dia lempar segala lauk semua di dapur, dia semayang asar. Pukul 7 pam bergegar rumah. Siap atas meja. Air siap, nasi siap, semua siap, anak-anak begini je. Suami dia pukul 7 dah pegang dah buah kurma. La ilaha illallah, lapar betul suami tuan-tuan. Ada isteri pegang buah kurma pukul 7? Tak, isteri masih lagi di dapur, ada lagi yang belum siap dia masak. Bila dah siap masak, barulah dia selfie. Baru selfie, abang. Baru dia masuk Facebook. Alhamdulillah, first day puasa. Walaupun penat, tapi bahagia sangat. Itu orang perempuan. Tak ada selfie bukan perempuan lah, ya Allah. Tiba-tiba suami tanya apa? Sambal mana sambal? Punya banyaknya juadah, banyak lauk, sambal juga yang dia tanya. Orang kita, dia suka tanya benda yang tak ada. Ikan goreng ada, sayur ada, ayam masak merah ada. Ni, ikan goreng ada. Kenapa dia tak ambil yang ada? Dia suka tanya, sambal mana? Ya Allah bang, terlupalah bang. Aku tanya mana sambal. Sampai hati kita reging dia. Cepatlah sambal mana? Kalau tak ada sambal aku tak buka puasa. Orang dah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isteri tumbuk sambal kan. Dia bayangkan cabai tu muka kita tu. Nyesal aku kahwin dengan kau. Allah tuan-tuan, buka puasa kelang kabut. Anak tercekik, siapa bangun? Mak, air. Dia tak panggil bapak. Bapak tercekik, air. Ada bapak bagi air, bapak kata, bodoh, gelojoh. Dia panggil mak, anak ni tuan-tuan panggil mak, air mak. Mak datang belakang bagi minum tepuk belakang. Telan balik mak ni. Saat lagi dah habis makan, pinggan tak dibasuh, tak dibawa pun ke sinki. Yang mak kutip bawa. Orang perempuan, patutlah orang perempuan masuk syurga kalau puasa. Saat lagi nak semayang maghrib, lepas semayang maghrib, suami duduk dalam kereta. Puan-puan, cepatlah, nak tarawih ke tidak? Berlari-lari anak, ya Allah. Duduk dalam kereta, tertinggal pula kain telekung patah balik tuan-tuan. Suami hilang sabar, suami pergi naik kereta tinggal dia. Sampai hati laki aku. Ya Allah, tetap balik tuan-tuan. Pergi semayang, habis 20 rakaat. Tak sedar punya khusyuknya semayang. 20 rakaat, tak sedar habis. Nak sedar apa? Tertidur kat masjid tu. Patut tak sedar. Balik semayang tarawih, adakah makcik tadi terus tidur? Tak. No. Untuk iron pagi besok. Nak pergi kerja. Tudungnya ni tak matching. Kalau tudung merah, baju biru, macam JDT pula. Kuning, hijau, Kedah pula. Tak. Hoi, lipat kain, setrika kain, susun kain. Pukul 12 tidur, buka pula kain. Oh ya Allah. Aduh. Yang mana faham, tak faham sudah. Kejap lipat, kejap basuh, kejap susun, kejap ayun, kejap buka. Oh ya Allah. Mana pernah rehat orang perempuan? Punya teruknya kerja orang perempuan abang-abang. Sebab tu Nabi suruh
kita ni jaga perempuan elok-elok. Sampai Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu orang yang jaga isteri dia. Barulah semayang kita diterima. Ini ditampar isteri, dipukul cucu, hampir rokok isteri itu macam mana? Mata lebam tumbuk datang pejabat pakai spek hitam. Bila buka spek tu dia macam mata panda je. Dua-dua lebam. Kenapa dia? Kenapa PA? Suami pukul kata dia. Ya Allah, suami kau memang kaki boxing punya orang ke? Dia kalau tak dapat ke apa dia marah memang dia tumbuk. Lepas tu tahu tak dia memang kaki pukul? Tahu, masa bercinta tu pun dah tahu memang dia pukul orang. Lepas tu kenapa kahwin? Love is blind. Pulang menengkau lah. Dah tahu dia tu kaki penumbuk yang kau kahwin tu buat apa? Tumbuk sana, tumbuk sini akak. Oh, sampai bila? Belasahnya kita. Minta cerai. Berlambak lagi laki-laki lain. Kita tak kekurangan stok sekarang tau. Kita ada Nepal, Myanmar, Bangla, banyak orang ni. Mereka meramai pun masalahnya. Dia duk bela orang kaki tumbuk, kaki pukul buat apa? Minta cerai, kahwin lain. Kalau boleh kahwin yang orang tak ada tangan. Dua-dua tangan tak ada, insya-Allah selamat, tak ada pukul dah. Tangan hak ini dua-dua dia. Mana pergi tangan dia ustaz? Ya Allah ustaz, dia berniaga tebu. Tangan dua-dua masuk dalam mesin tebu ustaz. Tak adalah dia pukul dah. Akak-akak tadi dengar cerita bab suami tak bagi nafkah pada isteri, semayang ditolak. Seronok dengar. Biar padat muka dia mai. Padat muka. Akak-akak tahu tak? Semayang akak rosak dengan sebab akak-akak derhaka pada suami. Semayang rajin. Zikir rajin lepas semayang dalam telekung duk berzikir. Subhanallah. 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 PA hoi. Mak marilah dekat abang Melo. Melo orang nak berzikir. Subhanallah. Tuan-tuan ingat dapat pahala ke? Tak dapat tuan-tuan. Oi, suami kita. Kita ni pakai tudung ni labuh sampai ke lutut. Punya alim. Tapi bantah suami. Tak ada pahala apa. Lawan suami. Panggil suami pun awak. Awak apa? Ingat burung ke? Awak apa? Cubalah panggil abang hormat. Ustaz memanglah dia suami saya, tapi ustaz macam tak sanggup tak panggil abang tau. Umur saya 42, dia 34. Dia pangkat suami, bukan pangkat adik awak. Suami kena panggil abang, suatu benda yang menggembirakan dia, menghormatkan dia. Kita hanya panggil romantik waktu baik. Waktu mula menikah. B. Nyampah nengoknya. B, mama, papa. Cukup 40 hari miskin kita tahu. Papa 40 hari miskin lah. Lepas ni panggil ke ayah, panggil suami kita kaya. Ni duk papa, amin, miskin tuan. Rumah kedai-kedai kereta kena tarik, miskin sungguh. Ni kita kadang-kadang mula-mula kahwin B menyampah, satu biji menyampah kita tuan. Macam dia seorang baru kahwin, B, cepatlah makan B. Jomlah makan tengah hari B. Suami kata, abang banyak kerja, kau pergi makan seorang dulu. Babi. Baru tadi je habis. Bila datang marah, babi sebutnya. Siang ke hamba Allah tu. Jadi akak-akak dia ni kadang-kadang kita ni tengok pakaian tu bagus dah, tapi jenis tak hormat pada suami. Saya kata dah tadi tudung labuh sampai ke lutut. Tapi bila tak hormat suami, tak kasih pada anak-anak suami, habislah. Dia bukan tengok pada pakaian semata-mata. Ada setengah orang pakai tudung labuh sampai ke lutut. Baju tak pakai. Dia pakai kain batik hak pinggang je. Baju tak pakai, tudung je labuh. Siram pokok depan rumah. Dia kata bukan orang nampak, tudung labuh kata dia. Pukul 6 petang dia berhenti. Letih. Oi, panasnya duduk atas tangga.
Yang Tok Imam tu nak pergi masjid. Berik menyacak Tok Imam. Aku nampak apa ya itu dia. Berhati-hatilah kau, kadang-kadang kita lupa. Kau suka dia nak pakai kak. Jadi lepas ni akak-akak, kalau akak-akak nak sembahyang akak-akak tu diterima, jaga suami. Kan teruk jaga suami, seorang dia jaga. Tak teruk. Bagi makan elok. Ada isteri datang minta saya jampi, ustaz, suami saya nak menikah lain. Petua dia senang je kak, bagi makan kenyang-kenyang. Dah. Ustaz, suami saya makan ustaz, satu periuk sekali makan ustaz. Itu makan lain kak. Itu makan lain. Yang maksud saya makan lain. Bagi kenyang-kenyang. Dah. Nak lagi? Dah. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Sebab tu Nabi cakap, kalau suami berhajat, bagi. Suami minta bagilah walaupun tengah naik unta sekalipun. Ini akak-akak tak bagi, sudah pening kepala hamba Allah tu. Tapi bukan maknanya tuan-tuan, naik motor pun berhajat. Nak balik ke Beranang, naik motor balik lalu ladang sawit, suami cakap, abang berhajatlah. Terpulanglah, kata dia. Udah masuk ke ladang. Bukan macam itu. Buat tenang ya. Jadi maksud saya ini akak-akak jaga elok-elok, clear akak. Tak hanya susah tara mana bela orang jantan ni. Misal je bertaring. Selesai yang tu, selesai lah tuan-tuan. Yang ketujuh, macam mana nak jaga semayang kita supaya semayang kita jadi baik. Okey. Jadi saya minta tuan-tuan, kita ni hidup dalam negara kita ni, jangan putus silaturahim. Sebab Nabi kata, la yadkhulul jannah qati'un. Takkan masuk syurga orang yang putus silaturahim. Tuan-tuan sayang tak dengan Rasulullah? Sayang. Segala perintah Rasulullah kita ikut. Kita ikut orang perempuan ni balik daripada umrah, ikut bercelak. Sunnah tu laki-laki bercelak ni, bercelak. Seminggu datang menjabat bercelak. Mata pun tak boleh buka. Kenapa Hajar? Ngantuk ke? Tidak, celak. Kata dia berat. Bagus. Sebelum makan nasi ke makan apa ke, kita basuh tangan. Kenapa basuh tangan? Islam suruh basuh tangan. Baca bismillah supaya tangan jadi bersih, makanan bersih dalam perut. Ikut. Bagus. Dalam bulan Ramadan Nabi Muhammad sangat pemurah. Maka kita pun ikut Rasulullah. Kita jadi pemurah. Rajin buat kenduri, rajin jamuan puasa, buat semua. Nak tengok tuan-tuan orang Islam punya pemurah, cuba tengok bulan Ramadan ni. Tiap-tiap malam berbuka di masjid. Penuh. Tak tahu mana nak letak, tiap-tiap malam sponsor punya. Cuba pergi rumah anak yatim. Ditulisnya dekat pintu pagar rumah anak yatim. Tempahan berbuka puasa bersama anak yatim telah penuh. Harap maaf. Jika nak, tahun depan bolehlah. Ditulis bawah tu. Ya Allah, korporat bantu anak yatim, yang berhormat bantu anak yatim, datuk bantu anak yatim, persatuan pertubuhan kelab bantu anak yatim. Buka puasa di hotel tau anak yatim. Malah bulan Ramadan anak yatim lagi bagus daripada yang tak yatim. Yang anak tak yatim, bapa dia sponsor dekat masjid buka puasa. Tapi anak yatim yang tak ada bapa, orang bawa dia buka puasa di hotel. Mana best? Lepas buka puasa di hotel, dapat pula sepersalinan baju. Songkok sampai ke kasut. 1 beg, 2 beg, 30 malam, 30 helai kain baju. Anak yatim dapat 30 pasang. Anak tak yatim berapa pasang? Sepasang je. Anak yatim 30 helai. Anak tak yatim, bapa duduk tidur. Sepasang je dapat. Anak tanya pada mak, mak, bila ayah nak mati? Sudah tuan-tuan. Dia pun nak jadi anak yatim juga. Dapat 30 pasang.
Bulan Ramadan kita tiru Nabi Muhammad, kita santun anak yatim, kita jaga orang miskin. Bagus kita ikut. Nabi Muhammad 10 malam yang terakhir tidur di masjid, hidupkan semayang tuan-tuan. Kita pun hidupkan semayang, hidupkan masjid. 10 malam terakhir kita bawa anak, bawa segala isteri, semua letak di masjid, semayang malam, semayang malam, semayang malam. Bagus. Sekarang dah buat dah budaya macam itu. Dulu-dulu 10 malam terakhir, masjid kurang. Orang balik rumah semua buat cucur. Buat kuih bangkit, semprit semuanya ada. Sekarang tuan-tuan, kuih semua tunjuk. Ini itu dua balang. Ini maruku kacang putih ambil 2 bungkus ni, nampak. Dulu orang buat kuih, sekarang orang bungkus, orang tunjuk aja sekarang kuih. Orang pergi masjid, bagus. Hidup di masjid. Orang Arab macam itulah tuan-tuan. 10 malam terakhir dia orang ambil cuti. Semayang di masjid. Bila datang pagi raya, lepas semayang raya, balik rumah tidur. Sebab nak cover balik 10 hari tak tidur. Orang Melayu pula lain. Lepas semayang raya, ore! Tu dia tuan-tuan, balik kampung, indahnya sungguh di hari raya. Macam-macam tuan-tuan. Orang Arab tak? Orang Arab tak tuan-tuan? Bila malam raya, dia orang takbir tu semangat. Seronok raya. Kita lain, kita raya takbir lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih bunyi tuan. La ilaha illallah wallahu akbar. Nangis tu imam. Apa hai imam nangis? Bini baru mati. Patutlah tuan. Cuba tengok takbir orang Melayu, semua sedih. La ilaha illallah wallahu akbar, sedih. Tuan-tuan pergi takbir Arab. Tak ada bunyi macam itu. Tak sedih langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Tak ada raya tuan-tuan tu. Tuan-tuan kalau dengar demo takbir, ni raya ke apa ke ni? Kita di Malaysia ni tuan-tuan, sat-sat iklan raya, sat-sat iklan takbir. Dia orang tak ada tuan-tuan, habis semayang raya, balik ke rumah, tutup pintu, tidur. Orang Malaysia budaya lain. Buka pintu seluas-luasnya, open lagi, nama dia house. La subhanallah. Buka tingkap, buka pintu, pasang langsir baru, bubuh lampu liklak pula. Ini orang kita punya raya tuan-tuan, lain. Subhanallah, apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi suruh, kita ikut. Baguslah orang kita. Nabi kata segera akan berbuka puasa, kita segera akan berbuka. Pukul 3 dah buka. Astaghfirullahalazim. Begini makan nasi pukul 3 petang. Abang, kenapa tak puasa? Engkau pergi dah hari Jumaat lepas Ustaz Kazim ceramah. Kan Nabi menyuruh kita menyegerakan berbuka, kata dia. Abang menyuruhkan berbuka, maknanya bila orang azan baru makan. Abang sekarang azan maghrib belum? Oh ya ke? Abang silam, kata dia. Tuan-tuan, kita menyegerakan berbuka, kita melewatkan sahur. Nabi suruh, jangan sahur pukul 2, jangan sahur pukul 3, itu bukan sahur, itu mentega darah nama dia. Puasa elok-elok kita buat, semua benda kita buat. Sekarang orang akad nikah di masjid. Bagus, orang akad nikah di masjid. Kita buat sekarang. Apa benda yang Nabi tak suka, kita pun tak nak buat. Tapi ada satu benda yang Nabi suruh buat, kita tak nak buat. Nabi kata buat, kita tak nak buat. Tamat. Apa dia Ustaz? Nabi kata bersatu padu, jangan berpecah belah. Orang Islam kita suka pecah belah. Yang ni perintah Nabi yang kita tak nak ikut. Nabi kata berkasih sayang, kita tak nak ikut. Tadi saya cakap pakai celak. Tuan-tuan tak nak pakai celak pun tak apa. Tuan-tuan tak nak pakai songkok pun tak apa. Abang-abang tak nak pakai kopiah, tak nak pakai serban pun tak apa. Bukan berdosa tak pakai kopiah. Tapi ada satu benda yang berdosa kalau tuan-tuan tak nak buat. Apa dia? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi.
Tidak beriman di kalangan kamu sehinggalah kamu sayang kepada saudara kamu macam mana kamu sayang pada diri kamu sendiri. Allahu Akbar. Dia kata tak beriman kita sehinggalah kita sayang pada orang lain kita sayang macam kita sayang pada diri kita sendiri. Kalau kita hidup saling benci membenci, pulau memulau, boikot memboikot, itu bukan ajaran Islam. Baik Islam kah, baik dengan orang bukan Islam kah, kita diajar berkasih sayang, bukan bom mengebom. Ini di negara lain dia bom dengan bom. Di negara kita dia bom dengan blok, dia bom dengan fitnah, dia bom dengan sentimen perkauman, dia bom. Apa nak jadi tuan-tuan? Rasulullah suruh kita hidup dengan aman tentram, berkasih sayang. Kita pula lebih suka memilih untuk berpecah belah. Itu bukan cara Islam. Jadi bulan Ramadan yang akan datang ni, jom kita sambung balik silaturahim dengan jiran kita, dengan kawan seofis kita, dengan adik-beradik kita, saudara mara kita. Kenapa orang Malaysia bergaduh selalu? Kita tak bergaduh bom akan datang, wallahu a'lam. Yang sekarang kita bergaduh mulut, bergaduh tulisan, tunjuk perasaan, hanya kerana masalah bendera je. Kita di sini bergaduh masalah bendera, kau warna lain, aku warna lain, kau warna lain, kau warna lain. Sampai Ustaz Kazim nak ceramah pun orang tanya, Ustaz Kazim tu belah mana Saya jawab, boleh belah. Itu jawapan dia. 24 jam bercakap politik, apa kau dapat? Apa kau dapat? Tuan-tuan, P. Ramlee ni orang cerdik. P. Ramlee tu dia cerdik. Tapi saya tak apa minat P. Ramlee. Saya minat dia nombor 3. Ranking nombor 3. Ranking nombor 1 saya minat Dr. Ismadi. Ahmad Mahmud. Dr. Ismadi kan cerita Kasim Selamat lah. Kan dia operate mata Kasim Selamat. Dia buka mata. Teng, teng, teng. Gede. Dia buka kan. Oh, masa itu ya Allah. Rupanya Dr. Ismadi. P. Ramlee kata apa? Engkau ambil bini aku. Memang aku mengambil sabariah dari engkau. Tapi bukankah aku telah mengembalikan mata kau, Kasim Selamat? Oh, itu nama dia Ahmad Mahmud. Bergaduh dengan hang tua, dia jadi jebat. Tuah, selagi mana Kris Tameng Sari berada di tanganku tuah, jangan kau nak membunuhku, melukakan aku belum tentu tuah. Itu nama dia Ahmad Mahmud. Suaranya best. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka, kasih juga cinta membawakan damai di jiwa. Sekata sehatilah apa semua. Tu nama dia Ahmad Mahmud. Hero nombor 1. Hero nombor 2 saya Nordin Ahmad. Asyik berlakon menangis. Saya menangis berlakon. Kajang Pak Melau, kajang hamba mengkuang lalu. Dagang Pak Melau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Tu nama dia Nordin Ahmad. Pak Malau ni minta maaf kat dia. Dia tak mau maaf. Sudahlah damak. Sedangkan Nabi ampunkan umatnya damak. Ampunkanlah aku damak. Itu Nabi Pak Malau. Saya bukan Nabi. Oh ya Allah. Ganas betul tuan-tuan. Tak nak bagi maaf orang. Ni nama dia Nordin Ahmad. Hero nombor 3. Baru saya minat P. Ramlee. Dia punya filem dia. Otak dia tu genius. Dia suruh Ibrahim Pendek pangkah rumah Kasim Baba. Di pangkahnya tandas. Malam tu 40 penyamun datang, tandas. Cip, itu rumah Kasim Baba, Cip. Apa lagi? Kasih pecah lah. Tuan-tuan, rupanya di pangkah tandas. Silap pangkah tandas. Semua dapat taib. P. Ramlee nak bagi tahu, berhati-hati mengundi. Silap mengundi, hancur kau tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Ni pemikiran orang. Tuan-tuan tengok drama ke filem ke, tengoklah dengan pemikiran. Jangan tengok gitu je. Marilah kita hidup dalam Malaysia ni tuan-tuan.
bekerjasama. Yang penting hati kita. Jaga hati ni, nak puasa dah dekat ni, jaga hati. Tapi penyakit orang Malaysia sekarang, dia tak nak jaga hati, dia nak jaga muka. Iklan tiap-tiap hari jaga muka. Macam mana nak bagi putih. Hitam ke, putih ke, Allah tak tengok. Allah tengok hati. Hati putih, bagus. Kita duk jaga muka. Kunyah putih. Isa putih satu badan. Muka putih tangan hitam. Tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tiap-tiap hari. Astaghfirullahalazim. Saya nak cakap pada tuan-tuan, jom kita jaga amalan kita, sebab Allah tengok pada amalan dan Allah Ta'ala tengok pada hati. Muka ni baik hitam ke putih ke, tuan-tuan, Allah tak tengok. Kamu lawa ke, kamu tak handsome ke apa ke, Allah tengok hati. Yang kita hari ni duk sibuk menilai kecantikan luaran tu buat apa? Jom kita cantikkan puasa kita kali ini. Bagaimana cara dia, Ustaz? Caranya ialah kita bayangkan ini adalah puasa kita yang terakhir. Aku nak puasa elok-elok. Hari ini aku nak pakai pinggan mangkuk yang cantik-cantik start malam ni. Untuk makan aku nak cantik-cantikkan pinggan mangkuk. Sebab aku suka dengan Ramadan. Macam tetamu datang rumah aku hidangkan makanan di dalam pinggan cantik-cantik. Sekarang aku pun nak pakai pinggan cantik-cantik. Tukar saprah baru, tukar pinggan baru. Ya Allah, Mama cantiknya pinggan. Ini pinggan apa, Mama? Ini pinggan alkopal, ini klorok, itu akorok, kata dia. Sebagai tanda kita suka. Kain telekung kita, hari ni aku campak, aku nak buat keluar tudung Vietnam, telekung Vietnam. Aku nak pakai cantik-cantik nak semayang. Aku nak pakai kain pelekat elok-elok untuk semayang. Baju Melayu aku nak cantik-cantik, spray minyak wangi cantik-cantik. Sebab aku nak semayang tarawih. Aku nak azam yang terbaik. Aku tak nak tengok benda yang tak faedah. Aku nak hadkan penggunaan handphone ni. Aku nak banyakkan baca Quran. Tahun lepas aku banyak tidur. Kali ni aku nak banyak baca Quran. Tahun lepas aku sangat kedekut. Tahun ni aku nak jadi seorang yang pemurah. Tahun lepas aku banyak mengumpat. Tahun ini aku nak jadi orang yang diam. Aku nak puasa betul-betul. Kan cantik, tuan-tuan. Cubalah kita ubah, tuan-tuan. Mungkin kali ini puasa kita tak akhir. Malah ada, tuan-tuan, tahun lepas kita puasa dengan suami kita. Tahun ini kita puasa seorang kita. Suami meninggal. Tahun lepas kita berpuasa 2 orang. Salah seorang tahun ini meninggal. Tahun lepas kita buka puasa dengan mak kita. Tahun ini mak tak ada, bapa tak ada. Tahun depan kita pula tak ada, tuan-tuan. Tahun lepas kita buka puasa dengan isteri kita. Dah meninggal dah. Tapi hari ini dapat balik isteri baru. Lain pula orang dengan isteri dia sekarang. Kita tak tahu apa akan jadi pada kita. Jadi saya minta pada tuan-tuan, jom kita puasa elok-elok. Aku betul-betul nak jadi seorang Muslim yang baik-baik. Hadkan penggunaan radio, hadkan benda yang baik-baik saja nak dengar. Okey, pergi masjid besok pakai minyak wangi cantik-cantik. Wangi-wangi pergi masjid. Okey, sebab ada orang yang tak kisah bau badan. Saya baru ni pergi ke Langkawi, tuan-tuan, naik kapal terbang dari KLIA. Saya dapat tiket 18E, tempat seat dia 18E. 18E ni tengah-tengah. Aduh, tengah lah pula. Jadi bila saya pergi naik, tuan-tuan, betul tengah-tengah seat saya. Saya tengok dah ada satu anak perempuan pakai singlet. Saya tengah. Saya pun minta izin nak masuk. Excuse me. Dia pun bangun, tuan-tuan. Bila dia bangun, dia menangkap. Dia menangkap tau. Pening, tuan-tuan. Bau asam. Ketiak siapa? Busuk. Lalalalalalala. Aduh. Apanya malam hari ni. Saya pun tahan pramugari. Kak, ada seat lain tak? Saya nak tukar. Tak selesa lah sini. Minta maaf Datuk, penuh seat hari ni. Oh ya. Tak apalah, duduklah. Saya pun duduk nunggu nak terbang, tuan. Orang Arab pula datang. Duduk sebelah tingkap pula. Badan besar gedabak, tuan-tuan.
Peha dia duduk peha saya. Hoi. Besar gila dia ni. Tangan dia di atas headrest ni tuan-tuan, begini letaknya. Saya duduk begitu. Memang malang nasib aku. Nak mengelak daripada dia, saya ke sini. Hamba Allah ni pula ketiaknya, ketiakku popo. Ya Allah, astagfirullahalazim. Saya bila tengok ketiak dia tuan-tuan, sering teringat lagu tu. Ketiak popo. Negaraku popo, emakku popo, papaku popo, hancin tawa. Tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Balikkan cari lagu ketiak popo-popo tuan-tuan. Saya sampai sekarang duk terbayang lagi ketiak dia tuan-tuan. Aduh. Oh. Abang-abang oi, akak-akak oi, jomlah jaga penampilan dalam bulan Ramadan. Ustaz, nak jaga apa ustaz? Bulan puasa memang mulut busuk. Tak makan mulut busuk. Ya, biar mulut busuk, jangan ketiak busuk. Mulut busuk ini di hari kiamat wanginya macam kasturi. Tapi janganlah buat naya. Dah tahu mulut busuk. Nah, isteri tengah duduk tidur, tengok TV. Dia mari dia buat. Ha. Muntah isteri menangis. Sampai hati abang-abang buat macam tu. Zalim tau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pada majlis lain lepas ni, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan tuan-tuan puasa yang terbaik diberikan, kesihatan yang terbaik untuk kali ini. Jadi tuan-tuan boleh dapatkanlah buku saya yang terbaru di luar sana yang bertajuk Cekometanya UKE Jawab, dan buku saya yang bertajuk Tak Faham Sudah. Ya, buku yang saya tulis sangat santai untuk bacaan santai tuan-tuan, dengan sampai ada produk-produk yang lainlah untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih tuan-tuan, kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.